Korang tahu tak woofer dan subwoofer tak sama walaupun kedua-duanya saiz 15 inci. Jangan pelik kalau korang dengar suara vokal pun keluar kat speaker besar sebab itu sebenarnya adalah woofer. Dalam sistem audio profesional, woofer ini ibarat tulang belakang. Tugas dia adalah membawa julat frekuensi daripada nada rendah, membawa ke nada sederhana. Maksudnya dia bukan setakat membawa bunyi bass yang padu tapi dia juga bertanggungjawab membawa suara vokal dan instrumen seperti gitar. Tanpa woofer bunyi sistem kita akan rasa kosong pada bahagian tengah. Kenapa woofer boleh membawa suara vokal tapi subwoofer tidak boleh? Rahsianya ada pada gegelung suara atau voice coil kat dalam magnet tu. Subwoofer mempunyai gegelung yang tinggi dan panjang sebab dia kena tolak angin yang banyak untuk buat gegaran yang dalam. Tapi woofer pula mempunyai gegelung yang pendek dan ringan. Sebab apa? Sebab untuk hasilkan suara vokal yang jelas. Kon speaker kena bergetar dengan sangat laju. Kalau gegelung itu panjang dan berat seperti subwoofer, dia jadi lembab dan suara vokal akan jadi pecah atau kedengaran tidak jelas. Sebab tu kalau korang tengok sistem PA yang mantap, dia ada dua jenis kotak. Satu kotak untuk subwoofer yang fokus pada frekuensi paling bawah dan satu lagi kotak untuk woofer yang fokus pada impact bass dan kejelasan vokal. Kalau korang paksa woofer buat kerja subwoofer bass, takkan rasa dalam. Sebagai tips tambahan cara paling mudah nak beza, korang lihat pada respons frekuensi speaker tersebut. Biasanya pihak kilang ada lekatkan stiker pada belakang magnet. Kalau stiker tu tulis frekuensi bermula daripada 60 Hz itu adalah kategori woofer. Tapi kalau dia tulis bermula serendah 35 Hz, itu petanda ia adalah kategori subwoofer. Jadi selepas ni jangan tengok saiz inci saja tau. Kena tahu dia itu kategori mana. Korang lebih suka bunyi bass yang dalam ke atau bunyi impak yang tajam pada dada? Cuba komen kat bawah, nanti kita sembang lagi pasal ilmu audio.